Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arif Muhammad dan juga Ziana Nasir. Di sini kita berada dalam program Solusi Sihat dan kali ini kita nak bawakan tajuk macam mana, Ziana? Tajuk kita adalah ENT dan masalah mulut berbau. Satu persoalan di situ. Sebab apa, Arif? Ya. Masalah mulut berbau ni seringkali juga dianggap berpunca daripada kebersihan mulut yang lemah. Maknanya kita tak jaga betul-betul, tak bersihkan betul-betul. Itu yang biasa kita dengar lah. Ya. Tapi mungkin ada sebab lain sebenarnya yang menyumbang. Ya, penyumbang yang lain mungkin kita tak tahu dan mungkin kita tak sedar yang kita sendiri buat sebab itu. Baik, dan kita bawakan kepada anda iaitu Dr. Intan Kartika Kamarudin, pakar perunding otorinolaryngologi dari UiTM Private Specialist Center ataupun UPSC. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Doktor, soalan yang pertama. Terima kasih, Doktor. Ya. Soalan pertama, betul ke saya sebut tadi oto tu? Otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology. Oto telinga, Okey. rhino hidung, laryngology tu tekak dan airway lah, saluran nafas. Okey. Baik. Luluslah kita ya. Lulus. Alhamdulillah, baik. Tapi belum lulus lagi untuk kita dapatkan segala ilmu sebab kadang-kadang ada banyak salah tanggapan, Ya. mitos dan sebagainya bila sebut tentang masalah mulut berbau ni kan, Doktor. Cumanya sebelum kita pergi lebih jauh sebagai permulaan, kita nak tahu dulu mengenai ENT. Mohon Doktor untuk jelaskan apa hubung kaitnya antara telinga, hidung dan tekak ni. Telinga, hidung dan tekak. Ya. So ini adalah satu subspecialty di dalam hospital yang menjaga bahagian telinga, hidung, tekak dan saluran nafas kerana area-area ini memang berhubung di antara satu sama lain. Okey. Jadi kebanyakan penyakit yang melibatkan hidung ataupun tekak ataupun telinga, dia boleh efek jiran-jiran di sebelahnya itu. Jadi that's why kita menjadi satu subspecialty yang sama lah dalam menjaga area-area tersebut. Baik, bila kita sebut soal mulut berbau ataupun mulut busuk lah ada istilahnya kan, sering kali dikaitkan dengan penjagaan oral yang lemah. Maksudnya gosok gigi tak betul, kadang-kadang gosok, kadang-kadang tidak. Adakah betul ataupun ada faktor-faktor lain juga, Doktor? Memang peratusan yang paling tinggi menyebabkan mulut berbau adalah kerana oral hygiene yang tidak terjaga dengan baik lah. Okey. Bermaksud sebenarnya selalunya bau itu berlaku kerana reaksi di antara kuman dengan kita punya sisa makanan ataupun sel-sel yang mati di dalam mulut menyebabkan penghasilan gas sulfur. Jadi apabila area di mana gigi kita ataupun lidah kita tidak tercuci dengan baik, sisa-sisa makanan itu akan kekal di sana dan bereaksi dengan bakteria tersebut, menghasilkan bau yang tidak baik. That's why kebanyakan masa mulut berbau ni disebabkan oleh oral hygiene yang poor lah, yang tidak elok. That's why penjagaan gigi, gusi dan juga lidah itu penting untuk tidak menghasilkan mulut berbau. Okey. Baik, okey. Dalam masa yang sama, nak tahu juga adakah masalah mulut berbau ini menjadi sebenarnya petanda kepada masalah ENT yang kita boleh kita kata sifatkan sebagai serius. Okey, sebenarnya memang mulut berbau boleh juga disebabkan oleh masalah di hidung, di tekak, mulut dan juga kita punya kita panggil lower airway. Maksudnya di antara area kita punya peti suara dengan salur makan kita. So peti suara ini adalah pintu kepada salur nafas, di belakangnya adalah pintu kepada kita punya salur makan, esophagus. Jadi kebanyakan masa ia adalah disebabkan oleh masalah ENT, tapi tidak semestinya masalah yang serius. Selalunya masalah yang berpanjangan, tapi bukanlah orang kata benda yang mengancam nyawa. Contohnya pernah dengar resedung kan? Orang kita selalu sebut resedung. Resedung ini adalah referring to satu penyakit di mana sama ada pesakit ada allergic rhinitis, di mana dia kerap bersin, hidung gatal, hidung berhingus, selalu hidung sumbat ataupun sinusitis, di mana kita mendapat penghasilan hingus yang sangat banyak di dalam sinus kita, menyebabkan kita either berhingus ke depan ataupun ada post nasal drip, hingus ke belakang tekak kita, dia turun ke belakang tekak. Jadi dengan kita punya hingus yang terkumpul setiap hari, especially sewaktu kita tidur, menyebabkan dia menjadi satu media di mana bakteria mudah membiak di situ, dan itu juga boleh menyebabkan kita rasa macam berkahak dan
dan bakteria punya reaction dengan kita punya kahak ni yang menyebabkan bau itu terjadi. Okey. Dan juga kalau kata kita macam saya kata tadi, kita punya salur makan dan salur nafas dia depan dengan belakang sahaja. Apabila kita ada reflux, pernah dengar penyakit GERD ataupun penyakit reflux ya, di mana isi perut kita naik semula ke atas tekak kita dan kena dekat area kita punya tekak tu, dia juga akan menyebabkan kita ada nafas berbau dek kerana isi perut kita tu dia ada konten dia tersendiri dan percampuran dengan kahak tu menyebabkannya berbau. Okey, baik. Itu sekiranya ada masalah ENT lah, mungkin sinus, mungkin resdung dan sebagainya lah. Dan adakah juga akan berlaku masalah mulut berbau tetapi patient itu ataupun seseorang itu tidak ada masalah ENT? Contohnya amalan pemakanan. Makan itu mulut berbau, makan ini mulut berbau. Satu. Yang kedua, adakah juga mulut akan berbau dek kerana seseorang itu kerap merokok? Betul. Apabila kita merokok, kita akan menyebabkan perubahan pada kita punya sel-sel dan dinding di hidung dan di mulut, di tekak sampailah airway kita. So dia akan menyebabkan ia menjadi keradangan, menyebabkan kita punya hidung dan tekak semua ni memang ada cara untuk membersihkan kita punya hingus-hingus tu. Hingus memang adalah sesuatu yang normal dalam amount yang tertentu. Tapi apabila kita, dan dia ada cara Tuhan buat supaya hingus-hingus ini ditolak ke bawah sampai kita telan. Tapi apabila perokok, dia akan menyebabkan perubahan kepada cara sel-sel itu berfungsi. Menyebabkan kita punya hingus tu stagnan, berhenti di sana. And then kita lebih banyak berkahak dan sebagainya. And bila kita kata berkahak, kita juga akan orang kata mengganggu penghasilan air liur. Bila air liur kurang, kita punya mulut akan jadi kering. Dan bila kering tu boleh menyebabkan berbau juga. Daripada segi pemakanan pula, kita orang Malaysia ni suka sapa. Kita suka mamak. Dan kita suka makan sebelum kita tidur. Lewat malam. Lewat malam. Selagi boleh, doktor. Selagi boleh. Kita ada je yang gembira pemakan, tak gembira pemakan ya. Apabila kita makan dekat dengan waktu tidur, itu akan lebih menyebabkan kita risiko untuk mendapat reflux. So sewaktu tidur, kita punya isi perut tu naik ke atas dan berkumpul di bahagian tekak, dan itu akan menyebabkan reaction dengan bakteria tadi dan menyebabkan mulut berbau. Okey. Bagaimana pula dengan mereka yang ada masalah ada batu, tonsils tu? Tonsilolith kita panggil ya. So tonsil ni dia punya permukaan, tonsil adalah satu orang kata area di dalam mulut kita yang dia punya permukaan tu ada lubang-lubang. Jadi dalam lubang-lubang tonsil itu boleh terlekat makanan, boleh terlekat sel-sel mati, dan apabila dia ada berlaku melekatnya, dia macam batu karang lah dekat kita punya tonsil ini, dia juga menjadi tempat membiaknya bakteria, dan itu juga boleh menyebabkan bau yang sangat teruk lah. Doktor ada menyebut tadi mulut kering, satu sebab juga mulut boleh berbau. Macam mana kalau individu yang tidur, berdengkur ataupun tidur, mulut terbuka? Macam mana? Itu akan menyebabkan kita punya mulut kering. So sepatutnya apabila kita bernafas yang normal, kita bernafas melalui hidung, dan hidung kita ada humidifier. Dan udara yang masuk tu adalah humidified, maksudnya dia udara yang lembap, tidak kering. Tapi apabila kita bernafas melalui mulut, yang ni selalunya disebabkan oleh hidung tersumbat lah. That's why pesakit itu dia akan bernafas melalui mulut. Dia akan mengganggu penghasilan air liur, dan dia tak ada humidifier punya fungsi tadi sewaktu bernafas. Dan itu juga akan menyebabkan mulutnya kering dan berbau. Maksudnya hidung akan sedut udara lembap, mulut akan sedut udara kering. Bukan, mulut tak ada fungsi melembapkan udara tu. Dia kering tu. Kita tak ada mekanisme itu di dalam mulut. Jadi posisi tidur kena betul jugalah supaya kita tak berdengkur macam tu. Mulut tegang dan sebagainya. Jadi apabila kita kerap bernafas melalui mulut tu ataupun kita berdengkur, maksudnya kita kena check hidung kita tu ada problem ke tidak. Adakah sumbat kerana perkara-perkara tertentu, penyakit ke? Okey. Sekarang ni kalau kita nak fokuskan, nak sentuh juga berkaitan dengan kanak-kanak. Nak tahu jugalah adakah kanak-kanak juga berdepan masalah yang sama, ada masalah ini, dan
apa mungkin langkah awal yang boleh diambil untuk bantu mereka? Okey, untuk kanak-kanak, Mhm. kebanyakan anak-anak kita yang selalu kita nampak sentiasa selsema, Mhm. hidung basah sahaja, sumbat, dan mereka juga akan bernafas melalui mulut. Ya. Yang ini kita kena check sama ada adakah dia mengalami masalah resedung tadi, allergic rhinitis tadi. Dan selalunya kalau sekadar resedung sahaja, kalau kita cuci dan bagi ubat, dia tidak akan berbau. Kanak-kanak yang paling bahaya adalah apabila dia tiba-tiba nampak macam berhingus tapi sebelah saja dan sangat busuk. Ini adalah kemungkinan takut dia letak sesuatu, benda Oh. asing di dalam hidung. Sponge ke, toys ke, manik ke di dalam hidung dia. Itu memang Ibu berlaku bapa tak perasan. Ya, Mhm. ini memang boleh tahan setiap hari lah kita Oh, ya jumpa. ke? Anak-anak yang letak barang di dalam lubang-lubang hidung lah, lubang telinga. So lubang hidung dia boleh berbau kalau kata macam dah 3-4 hari tu benda asing itu ada di dalam hidung, dia akan mula berhingus sebelah, bau busuk dan kadang-kala boleh berdarah. Jadi ini memang dikira emergency lah yang kita perlu keluarkan benda asing tersebut. Okey, dan satu lagi anak-anak kalau macam sesema ke apa ke, mereka tak pandai nak hembus, nak Hembus, keluarkan. betul. Ya. Jadi akan terkumpul kan doktor? Ya. Okey, satu lagi bila anak-anak anda kata ada yang mulutnya macam kita rasa macam ada bau lain sikit. Dari segi ubat gigi tu adakah memainkan peranan juga? Sebab ikut usia juga ke ubat gigi perlu ditukar juga ikut usia daripada Ya. bayi So kepada kiranya kanak-kanak. ubat gigi untuk bayi sampai ke kanak-kanak ni kita memang ada jenis-jenis dia di pasaran kan. Yang pentingnya adalah area yang kita cuci tu. Kadang-kala kalau kita biarkan anak-anak cuci berus gigi, dia berus depan aja. Yang belakang-belakang tu dia tak pandai berus. Dia telan ubat gigi ada. Telan ubat gigi jadi dia main ataupun Ya. jadi parents memang kena pantau cara dia berus supaya kena di semua area dan juga di lidahnya juga. So kita kena cuci this area supaya tak ada kesan-kesan makanan yang tertinggal lah. Baik, faham. Okey. Baik, bila kita pergi hospital, mulut kita berbau, ada beberapa kemungkinan seperti doktor cerita awal tadi. Cuma apa langkah-langkah diagnosis yang biasanya dibuat oleh pakar-pakar ataupun doktor-doktor ENT ni yang nak kesan bahawasanya mulut kita berbau dek kerana ENT? Baik. Okey, jadi oleh kerana sebabnya boleh berlaku di hidung, Okey. di mulut, di tekak, sampailah kita punya saluran nafas trachea ya, maksudnya di bawah peti suara kita. Jadi bila datang ke klinik ENT tu mula sekali kita tanya apa simptom-simptom yang pesakit ada. Adakah berbau sahaja mulutnya ataupun ada ulcer ke di dalam mulut ataupun ada hidung sumbat, ada pendarahan berlaku dari hidung ataupun kahak yang berdarah, ada hilang berat badan, tak lalu makan, ada perubahan suara atau tidak. So berdasarkan apa yang pesakit bagi tahu, kita akan check di luar lah. Kita tengok rupa hidung kita macam mana, di dalam mulut kita ada apa-apa ketumbuhan ataupun tonsillolit macam tadi tu kan, batu di tonsil ataupun kita punya ada nanah ke, ada banyak kahak ke yang kita nampak. Kalau kata ada ketumbuhan, maksudnya ada ekstra benda yang kita kena buat. Then kita akan masukkan kamera. Masukkan kamera ni melalui hidung, terus sampai ke belakang tekak, terus sampai ke kita punya area peti suara. Area peti suara ni adalah kita punya bawah tekak lah, di area leher kita ni kan. And di belakangnya adalah kita punya salur makan. So kalau di klinik ENT memang kita akan masukkan kamera untuk tengok area-area inilah. Pada masa yang sama apabila kita masuk kamera ni, kita boleh tengok keadaan hidung, ada nanah ke, ada ketumbuhan ke, di belakang hidung pun sama. Dan di tekak tu kita boleh tengok adakah pesakit ni ada tanda-tanda reflux tadi. Kita memang boleh nampak perubahan sekiranya pesakit ada. Okey, bila dikesan inilah puncanya disebabkan ada masalah dengan ENT. Okey, apa antara jenis rawatan yang boleh diberikan kepada mereka yang ada masalah sebegini? Sekiranya kita dapat sewaktu kita punya check up tu kita nampak hidungnya yang banyak nanah ataupun banyak hingus ya. Kebiasaannya langkah pertama adalah kita minta pesakit untuk cuci hidung. Cuci hidung kita panggil nasal douching. Kalau kita tahu di pasaran mungkin ada botol yang kita masukkan Berlubang air ke dan kita atas tu. cuci dalam hidung ataupun jenis semburan mist untuk air garam untuk cuci hidung. So bayi pun ada semburan garam yang kita boleh masukkan ke dalam hidung untuk cuci hingus dia. So cuci hidung adalah yang pertama. Nombor dua, kalau kata penyakit tu nampak macam resedung ya, kita ada ubat makan dan juga ubat spray di dalam hidung selepas kita cuci hidung tadi. Dan rawatan ini selalunya dia bukan sehari dua. Untuk bagi penyakit itu orang kata stabil,
at least dalam sebulan macam tu kita perlu pakai ubat secara berterusan dengan dos yang baik dan dos yang tepat dan juga cara semburan yang betul, baru selalunya pesakit tu akan kurang hingus dia. Itu kalau hingus lah, kalau resedung lah ya. Kalau kata dia sebenarnya ada ketumbuhan di pangkal hidung, boleh menyebabkan orang kata apa, berbau juga mulutnya. Bila ada ketumbuhan sahaja, kita perlu pastikan ketumbuhan ini jenis apa. Jadi selalunya kita kena ambil sampel. Sewaktu kita masukkan kamera di dalam hidung tu, kita akan ambil sampel daripada area mana yang kita nampak tak normal tu lah, dan hantar ke makmal. Tengok ini kanser ke ataupun ini ketumbuhan yang biasa. And then kalau kata bila kita scope, masukkan kamera tu, kita nampak tanda-tanda reflux. Jadi kalau reflux ni dia lebih kepada lifestyle modification, diet modification dan juga ubat yang kita perlu makan untuk 2 bulan pertama. So diet modification yang ni unfortunately semua yang sedap di Malaysia tak boleh makan. Ya. Sedihnya betul. Sebab sepatutnya diet yang berminyak, diet yang pedas, yang berkafein. So minyak, pedas, kafein, masam. Memang makanan orang Malaysia, orang Chinese ke Indian ke Malay semua makan benda yang begitu kan. Jadi kita boleh makan jenis makanan yang sama. Maksudnya protein ataupun nasi dan sebagainya. Cuma cara masaknya tu kena tukar kepada rebus, bakar, yang tidak berminyak, tidak pedas tadi. Ya. Dan kemudian kita tak boleh makan dekat dengan waktu tidur. So sekurang-kurangnya 3 jam sebelum tidur dah kena berhenti makan lah. Untuk mengelakkan daripada kita dapat reflux tersebut. Baik, doktor, walaupun apa yang doktor kongsikan ini mungkin ada sedikit sebanyak simptom-simptom dengan pendengar kita lah. Tapi yelah, masyarakat Melayu ni kadang-kadang egonya tinggi. Tak apa, minggu depan sembuh lah tu. Kadang-kadang nak suruh pergi nak cek hidung ni malu pula kan. Jadi macam mana doktor, sekiranya mereka ada alasan-alasan gini, kalau tak dirawat dalam jangka masa yang panjang, akan jadi apa dan bagaimana? Okey, kalau kata kita mula dapat simptom apa-apa yang tidak menyenangkan kita ataupun merisaukan kita ya, oleh kerana dia punya sebab tu boleh berlaku daripada penyakit yang tidak bahaya kepadalah penyakit yang boleh mengancam nyawa. Kalau kata simptom kita dah seminggu ke 2 minggu tidak resolve lagi, selepas katalah kita dah cuba cuci gigi semua dengan baik, yang masih lagi ada bau, tolong datang jumpa ENT. Ya, perlu dapatkan referral ataupun perlu lawat doktor ENT untuk pastikan bahawa ini bukanlah sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau kata kita punya penyakit tu resedung dia tidak bahaya, tapi dia adalah penyakit yang kronik maksudnya penyakit yang berpanjangan. Dia tetap perlu dirawat kerana komplikasi boleh berlaku juga. Walaupun dia bukan penyakit yang bahaya. Baik, Intan, ada soalan di Facebook ni. Husaini Hussein dia tanya, bolehkah ubat pencuci mulut yang khas tu atau penyembuh hidung, nasal spray, membantu mengurangkan masalah ini? Satu perkara, cuma tambah sedikit, ada juga kata-kata lah ataupun mitos ke apa, setahu adakah ini betul atau tidak, anda kata kalau kita menggunakan pencuci hidung tu kan, setiap hari ada bahayanya. Ataupun memang digalakkan untuk cuci hidung. Macam mana? Okey. Jadi kalau kata simptomnya memang adalah hingus banyak ataupun banyak hingus turun ke belakang tekak, jadi tak ada masalah untuk kita cuci hidung. Itu memang membantu kita untuk clearkan kita punya hingus, penghasilan hingus yang banyak tersebut. Daripada segi mouthwash, kebiasaannya mouthwash ni dia hanya mengurangkan bau tu pada jangka masa yang sekejap sahaja. Lepas beberapa jam ataupun lepas kita minum kopi, dia akan berbau semula. Jadi kalau kata kita ada masalah bau tersebut dengan penggunaan mouthwash, memang kita kena check lah adakah kita ada masalah-masalah lain yang menyebabkan masalah mulut berbau tersebut. Daripada segi mencuci hidung, sekiranya kita tidak ada simptom apa-apa, macam kita wuduk juga ya, kita kena cuci hidung kan. So tidak menjadi kesalahan kalau kita cuci hidung kita tu secara harian. Maksudnya dia boleh membantu untuk kita cuci. Kadang-kadang ada orang yang ada alergi, bila kita sedut udara, ada allergen di dalam hidung kita boleh bantu untuk cuci allergen-allergen tersebut ataupun kuman-kuman di dalam hidung. Jadi tak ada masalah untuk cuci hidung setiap hari lah. Walaupun tak ada simptom. Tidak berbahaya. Yang bahayanya rendam hidung. Rendam hidung boleh. Okey, doktor ada sebut secara tak langsung dan secara tak perasan tadi, ada ketika yang hingus tu kadang-kadang kita telan. Maksudnya dia akan ke belakang kepala dan dia akan tertelan. Kita tak mahu telan tapi kadang-kadang tersengaja. Adakah potensi hingus yang kita telan dia akan masuk ke bahagian perut kita, ia juga menyumbang kepada bau badan ataupun bau mulut?
Okey. Sebenarnya secara proses naturalnya memang hingus yang dihasilkan di sinus kita, Okey. dia turun ke belakang tekak dan kita telan. Okey. Masalah terjadi apabila penghasilan hingus itu lebih daripada yang normal, yang sepatutnya. Dan bila kita telan hingus-hingus ni, hingus katalah itu adalah jangkitan, hingus yang disebabkan oleh jangkitan. The bugs can actually cause jangkitan di dalam perut jugalah. Tapi kalau daripada segi hari-harian ni, dia tidak menyebabkan bau badan. Ya, hingus kita tidak menyebabkan bau badan. Tapi bau mulut itu berlaku kerana reflux yang saya kata tadilah. Kerana isi perut kita punya dia ada pH tertentu, dia ada compound tertentu. Apabila dah pergi ke tekak, dia akan bereaksi dengan bakteria tadi dan menghasilkan gas sulfur tadi. Baik, Dr. Intan, dah banyak juga perkara yang kita kata ilmu yang kita dapatkan untuk lebih pencerahan berkaitan dengan masalah mulut berbau dan ada kaitannya dengan ENT ini. Apa antara tip ataupun langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh kita semua ni untuk kita kurangkan risiko masalah mulut berbau yang berkaitan dengan ENT? Berkaitan dengan ENT. Jadi apabila kita ada simptom, kalau mulut berbau datang dengan simptom hidung yang lain, contohnya hidung sumbat, berdarah, hingus banyak ataupun banyak kahak di belakang tekak, suara berubah, sakit tekak yang berulang, itu menunjukkan bahawa mungkin masalah itu disebabkan oleh masalah di area ENT. Maksudnya dia tidak datang mulut berbau sahaja, dia ada dengan simptom-simptom lain. Apabila ada simptom-simptom lain, maka kita kena periksa di mana puncanya, dan kalau sekiranya dia bukan penyakit yang berbahaya, rawatan itu kita dapat beri dan kita akan rasa senang hati. Dan kalau itu adalah disebabkan oleh penyakit yang berbahaya seperti kanser, sekurang-kurangnya kita dapat kesan awal dan rawat dengan segera supaya ia tidak mengancam nyawa. Baik, itu dia antara kupasan yang disampaikan oleh Dr. Intan Kartika Kamarudin. Baik, di hujungnya Doktor, nasihat umum berkenaan dengan penjagaan mulut dan juga kesedaran kita lah untuk kita cakna ENT ini sebenarnya boleh membawa kepada masalah mulut berbau. Baik, okey. So, yang paling utama, of course, kalau kita tidak mahu mulut berbau, kita perlu penjagaan oral hygiene yang baik lah. Kita memang dinasihatkan selepas makan, kalau boleh kita berkumur, berus gigi 2 kali sehari, sekurang-kurangnya 2 minit, menggunakan berus gigi yang mengikut umur, dan kemudian kita juga perlu cuci lidah kita. Dan sekiranya berkenaan dengan masalah ENT, pencucian, kalau kita berhingus, kita boleh cuci hidung macam kita kata tadi, nasal douching yang guna air garam tu. Untuk simptom-simptom lain memang kena datang cek sebab penyakitnya terlalu banyak yang boleh menyebabkan masalah ini. Jadi kita perlu cari punca dan kita kemudiannya rawat punca tersebut. Alright, cari punca dan kita rawat punca. Ingat, perawatnya bukan anda sendiri tetapi doktor di hospital. Betul. Okay, jadi ini saja masa yang kita ada, Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Sama-sama. Dan kita harapkan apa saja yang dikongsikan oleh doktor membuka mata kita juga supaya kita tidak memikirkan mulut berbau tu hanya disebabkan oleh masalah penjagaan gigi yang tak betul dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita sangka itu rupanya benda lain yang menyebabkan mulut kita berbau. Terima kasih Dr. Intan Kartika Kamarudin, pakar perunding otorhinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPSC untuk kupasan ENT dan juga masalah mulut berbau. Terima kasih doktor. Terima kasih. Baik, dan kepada anda terus bersama kami, ini adalah Bernama Radio. Untuk anda.